Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Daim Muhammad Zatwan bin Muhammad Razi dan pada hari ini kami kumpulan 4 akan membentangkan ayat majmuk. Sebelum itu, mari kita lihat ahli kumpulan 4 iaitu Chong Min Yi, diri saya sendiri dan Chen Shenden serta Nukaira Nabila binti Zahari. Baiklah, kita mulakan iaitu apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih klausa atau idea yang digabungkan menjadi satu ayat lengkap. Kebiasaannya, ayat majmuk menggunakan kata hubung. Seperti yang kita telah pelajari, terdapat banyak jenis ayat majmuk. Akan tetapi, kami akan membentangkan 3 jenis ayat majmuk sahaja, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk campuran. Saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk penerangan lebih lanjut mengenai 3 jenis ayat majmuk ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khaira Nabila binti Zahari dan saya akan menerangkan ayat majmuk gabungan. Apakah itu ayat majmuk gabungan? Ia ialah ayat yang terbentuk apabila dua atau lebih ayat tunggal digabungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan. Setiap ayat tunggal dalam ayat majmuk gabungan mempunyai maksud yang sama penting dan tidak bergantung antara satu sama lain. Antara ciri-ciri ayat majmuk gabungan ialah ia mempunyai dua atau lebih ayat tunggal, menggunakan kata hubung gabungan dan juga setiap ayat membawa maksud yang lengkap dan setara. Antara kata hubung gabungan yang sering digunakan ialah dan, atau, tetapi, lalu, serta. Kata hubung inilah yang menggabungkan ayat-ayat tunggal tadi menjadi ayat majmuk gabungan. Sekarang, saya akan berikan beberapa contoh ayat majmuk gabungan. Yang pertama, Ali membaca buku dan adiknya menonton televisyen. Dan yang kedua, saya mahu ke perpustakaan tetapi hujan turun dengan lebat. Dan ketiga, kita boleh menaiki bas atau menaiki tren ke sekolah. Semua ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan dua ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung gabungan. Kesimpulannya, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terbentuk daripada penggabungan dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, atau, dan tetapi. Sekarang, saya akan menerangkan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang dipanggil ayat pancangan. Ayat pancangan ini bergantung kepada ayat utama untuk melengkapkan maksud ayat. Selain itu ialah ciri-ciri. Ciri utama ayat majmuk pancangan ialah mempunyai ayat utama yang membawa maksud utama. Manakala ayat pancangan berfungsi untuk menerangkan, melengkapkan atau memberikan maklumat tambahan. Ayat majmuk pancangan juga biasanya menggunakan kata hubung seperti yang, bahawa, untuk, kerana dan supaya. Sebagai contoh, dalam ayat, saya tahu bahawa dia akan datang. Ayat utama ialah saya tahu. Manakala ayat pancangan ialah bahawa dia akan datang. Tanpa ayat pancangan, ayat tersebut akan menjadi tidak lengkap. Seterusnya, terdapat 3 jenis ayat majmuk pancangan. Yang pertama ialah ayat pancangan relatif, iaitu ayat yang menggunakan kata hubung yang untuk menerangkan kata nama. Contohnya, pelajar yang rajin belajar akan berjaya. Yang kedua ialah ayat pancangan komplement yang melengkapkan maksud ayat utama. Contohnya, guru menasihati pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Yang ketiga ialah ayat pancangan keterangan yang memberi maklumat tambahan seperti sebab atau waktu. Contohnya, dia tidak hadir ke sekolah kerana demam. Kesimpulannya, ayat majmuk pancangan membantu menjadikan ayat lebih jelas dan terperinci serta penting dalam penulisan bahasa Melayu. Selamat sejahtera semua. Sekarang saya akan menerangkan tentang ayat majmuk campuran, iaitu jenis ayat yang paling kompleks tetapi sangat berguna untuk menulis karangan yang baik dan menarik. Jadi, apakah maksud ayat majmuk campuran? Maksud dia iaitu gabungan dua atau lebih ayat majmuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan ia mengandungi sekurang-kurangnya 3 klausa dan terdiri daripada campuran ayat majmuk gabungan
dan atau ayat majmuk panjangan. Jadi, apakah ciri-ciri ayat majmuk campuran? Ayat majmuk campuran mengandungi sekurang-kurangnya 3 klausa, iaitu klausa utama, klausa setara dan juga klausa panjangan. Elwin belajar bersungguh-sungguh manakala adiknya bermain bola sepak sementara ibu mereka memasak di dapur. Jadi, analisis dia, Elwin belajar bersungguh-sungguh merupakan klausa pertama, manakala adiknya bermain bola sepak menjadi klausa kedua. Sementara ibu mereka memasak di dapur iaitu klausa ketiga. Klausa pertama dan klausa kedua menggunakan kata hubung manakala. Jadi ia menjadi majmuk gabungan. Manakala klausa kedua dan ketiga menggunakan kata hubung sementara dan ia akan menjadi majmuk panjangan. Mari kita tengok ayat contoh yang kedua. Ali menyiapkan kerja sekolahnya dan dia berehat kerana terlalu letih. Jadi analisis dia, Ali menyiapkan kerja sekolahnya, klausa utama, dan dia berehat merupakan ayat majmuk gabungan. Kerana terlalu letih iaitu ayat majmuk panjangan. Jadi, apakah kepentingan dan betul untuk membina ayat majmuk campuran? Mari kita tengok mengapa ia penting. Pertama, kerana ia boleh menambah baik penulisan kita semasa kita menulis karangan. Kedua, ia menyatakan idea kompleks dan menunjukkan hubungan antara beberapa peristiwa, perkara atau sebab. Akhirnya, dia boleh meningkatkan makna karangan kita kerana penguasaan ayat kompleks dinilai tinggi. Jadi, betul-betul membina ayat majmuk campuran ialah pertama, kita boleh memulakan dengan ayat yang mudah yang mengandungi 2 klausa. Seterusnya, kita boleh mencuba tanpa klausa ketiga dengan kata hubung yang sesuai. Contohnya, kerana, walaupun, tetapi dan juga sementara. Dan akhir sekali, kita mestilah nak pastikan ayat tersebut masih gramatis dan mudah difahami. Sekarang, rumusan kecil untuk ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ialah ayat yang terdiri daripada 2 atau lebih klausa yang digabungkan untuk menyampaikan makna yang lebih lengkap. Mudah diingat, ayat majmuk gabungan tambah dengan ayat majmuk panjangan dalam satu ayat akan menjadi sebagai ayat majmuk campuran. Jadi, apakah fungsi-fungsi dan kebaikan ayat majmuk campuran? Ia boleh membantu menyampaikan idea yang kompleks dengan lebih teratur. Terima kasih atas perkongsian daripada rakan-rakan saya sebentar tadi. Seterusnya kita akan teruskan ke bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, ayat majmuk memainkan peranan penting dalam membina ayat lebih jelas, menarik dan tersusun. Ayat majmuk gabungan pula menghubungkan 2 ayat yang setara. Ayat majmuk panjangan pula mengandungi ayat utama dan ayat kecil. Manakala, ayat majmuk campuran menggabungkan kedua-dua jenis tersebut dalam satu ayat. Itu sahaja daripada kami. Kami mengharapkan agar kalian dapat menambahkan kefahaman tentang 3 jenis ayat majmuk sebentar tadi dan kita akan teruskan ke bahagian kuis.